Fauna di Pergunungan Kinabalu adalah pelbagai. Namun, ia sukar kelihatan. Hebat dalam penyamaran, katak bertanduk Kinabalu berbentuk seakan daun kering. Terdapat juga spesies yang hanya ada di sini. Haiwan amfibia umpama barometer hutan. Ia peka terhadap perubahan ekologi dan iklim, menjadikannya penunjuk yang baik untuk menilai keadaan hutan. Lebih 320 spesies burung telah direkodkan di Pergunungan Kinabalu. Tahukah anda, terdapat lebih daripada 600 spesies kupu-kupu di sini, iaitu 60% daripada jumlah spesies kupu-kupu yang ada di Kepulauan Borneo. Terdapat sehingga 100 spesies mamalia yang direkodkan di Taman Kinabalu, namun kebanyakannya hidup di hutan tanah rendah.